Podcast. Macam mana Kak kan untuk sesuatu produk tu kita nak labelkan dia kurang gula ataupun dia bebas daripada gula. Betul. Less sugar. Less sugar. Ada juga cakap tak ada gula, ada cakap kurang gula. Sekali minum manis juga. Ditipu ke ni? Okey, dia macam ni. Sebab bawah kita punya orang kata bawah peraturan makanan kita, dia ada kriteria. Untuk satu-satu produk tu dia boleh claim. Kita bawah kita punya peraturan dia ada claim yang kita benarkan, ada claim yang kita tak benarkan. So biasanya claim yang kita tak benarkan ni yang berkait dengan kalau dia nak cakap satu-satu produk tu sesuai untuk kesihatan, memang kita tak benarkan. Tapi kalau macam contoh dia buat claim berkaitan dengan kurang gula, bebas gula, itu termasuk bawah akuan kandungan nutrien yang mana kita benarkan di bawah kita punya peraturan. Okay, so tapi bila dia nak buat satu-satu claim tu, dia kena make sure dia capai kriteria lah. Sebab kita dah tetapkan level untuk satu-satu claim tu dia nak buat, dia kena capai level seperti yang kita dah tetapkan bawah kita punya peraturan. So kalau contoh biasanya untuk satu-satu produk tu dia nak claim dia sebagai less sugar, dia kena ada dalam tu mengandungi 5 gram gula per 100 gram makanan tu. Jadi dia ada level dia lah. Maknanya kalau contoh yang ini, kalau korang nak tahu, biasanya refer dekat dia punya maklumat pemakanan pada label. Sebab dekat label tu biasanya dia akan ada satu, kalau korang perasan yang dalam bentuk table kat belakang kan, itulah yang kita panggil sebagai maklumat pemakanan ataupun nutrition fact. Bahasa lain ada juga yang dipakai nutrition fact. Dia akan nyatakan 2 kolom kat situ per serving dengan per 100. So korang tengok kat situ dia akan declare kat situ. Sebab kita bawah peraturan kita pun kita mewajibkan untuk declare total sugars tu. Jumlah gula dalam satu-satu produk tu dia kena ada. Jadi bila kalau tengok kat situ berapa jumlah gula, biasanya kalau contoh kita paling-paling kita tak tahu nak anggap pun, kita tahu satu sudu teh tu biasanya berapa, 5 gram kan Syuk? 5 gram gula dalam apa nama tu satu sudu teh tu. Jadi kalau kita tengok dekat maklumat pemakanan tu, katalah dekat untuk per serving tu 15.5 gram. Nampak tak kat situ berapa sudu gula kat situ? Saya bab nombor ni saya pening tapi tiga. Kampus Nasib baik ada orang backup. 15 gram lah, senang. Tak payah point-point. Bila akak sebut nombor tadi saya pada atas dah. Ada point kau dah lari. Bukan. Kita mendengar tak expect pula ada soalan. Itu yang aku terkejut. Dia kena quiz sikit baru korang Okey, kan. 15. Okey. So katalah korang tengok dekat per serving tu, tengok dia punya total sugars dia adalah 15 gram. Kau try tu bahagi kan dengan 5 gram. Kat situ dah 3 sudu teh. Ya tu. Kan? Dengan korang minum 1 serving apa tu air tu je.